Dan satu lagi, sampai satu tahap bila kita nak tunjuk lah kita mula buat bisnes itu, kita buat sesuatu perkara tu, kita ada perasaan takut dinilai oleh orang lain. You guys, saya nak tanya tak dalam ni, ada tak yang dalam ni you guys rasa takut dinilai oleh orang lain? You takut gila, belum buat apa-apa lagi ni, tapi you dah takut dah, you dah berfikir dah, kalau orang ni cakap macam ni macam mana, kalau orang nanti dia fikir macam mana. Ada tak? Confirm ada, which is ramai gila. Memang most of people memang akan fikir macam ni. Okay, takut orang judge, takut orang kata you ni tak layak, takut you ni saat nanti akan silap langkah. Tapi disebabkan kita ada goals kita, aku buat juga. I buat juga sebab I know what I want to achieve. I know dalam hati kita tahu apa yang kita nak capai. Pada masa sama kita buat je. I kata, oh aku nak kena buat je dulu. Kita kena ada action. So keberanian ni kena datang lah sebenarnya, keberanian untuk buat tu, untuk lakukan action itu. Sebab keberanian ni bukan bila kita takut hilang, tapi keberanian bila ni you bergerak walaupun you sebenarnya rasa takut. Kan kita takut